apa ni? Okey dah. Okey, assalamualaikum semua. Nama saya Kak Anis. Kak Anis, Abang Ton, Kak Isma, Kak Aini dan Kak Suhaila. Okey. Ini adalah stesen peribahasa yang mana kita akan main 2 game. Dan game yang pertama, saya minta seorang yang boleh berlakon yang macam happy go lucky je. Saya nak seorang lelaki. Mau. Aiman. Mana Aiman? Okay, Aiman. Aiman lah, cepat. Cepat, senang je. Okey, letak dulu barang-barang. Okey. Okey, Aiman akan berlakon dan korang akan teka. Okey? Teka sebanyak yang boleh. Kumpulan lain semua dia teka tau. Okey, Aiman dekat sikit. Okey, Aiman tak boleh bersuara langsung, cuma boleh buat gaya je. Okey? Dah semainkan. Okey, yang pertama. Buat gaya. Mana kucing? Pandai. Okay. Ayam. Cakap ayam. Pandai. Lagi. Kalau nak guna barang pun boleh. Lakon je. Kasih dia baik dulu je. Kata kontrol. Pandai. Okey, seterusnya. Ni. Bukan yang tu, bukan yang tu. Okey, awak buat. Buat dulu objek ni. Macam mana? Sejenis haiwan. Itu saja. Apa peribahasa dia? Gajah. Gajah. Apa dia? Okey, buat dulu satu-satu. Okey, ni dulu. Gajah. Apa peribahasa dia? Gajah. Dah dengar apa ni apa? Alah. Dia tak semua yang dia buat ni dalam ni tau. Tapi apa yang dia tunjuk tu, peribahasa apa yang korang tahu tentang gajah? Yang ada perkataan gajah. Bukan gajah bantung burung Ni lain. Benda apa kat situ? Yang buat ni. Tak tahu. Kat sini apa kat sini? Hati jatuh. Hati gajah. Hati gajah. Sama Lagi? hati. Hati apa ni? Ni apa? Apa ni? Tunjuk. Gaya. Nak gaya. Hati. Binatang. Itu semua. Kecil je binatang tu. Hati semut. Kecil lagi. Kecil lagi binatang. Hati kuman. Sama. Sama dicincang. Apa ni? Kalau Sikit lagi. Hati kuman sama besar hati gajah. Okey, kakak bagi lah sama dicecah. Okey, next. Janganlah cecah. Buat dah macam cecah. Bukan cicah. Dia cecah. Okey. Bagus ni. Bukan cicah rojak. Okey, buat dulu gaya. Macam mana gaya dia? Okey. Seperti kepak burung. Jadi apa kat kepak tu? Ayat apa? Peribahasa dia? Peribahasa kena? kepak perempuan. Seperti burung patah Kepak. Sikit lagi. Seperti kepak burung patah. Selain perkataan kepak. Seperti burung Betul. patahan sayap. Apa maksud dia? Seperti burung patahan sayap. Ada lagu. Nyanyi sikit. Lagu tu. Maksud dia tahu apa, Betty? Seperti burung kepatahan sayap. Maksudnya orang yang ditimpa musibah tiada tempat bergantung. Tak bisa. Okey, itu pula. Ini. Itik burung petang. Pandai. Yes. Okay, next. Nak guna barang pun boleh. Ada barang depan ni. Apa barang dia? Apa ni? Ni apa? Apa benda tu? Ada jadi ya. Ni barang. Tu benda apa tu? Ni? Mana cuba Sebut. Apa ni?
Cepat lah. Sebut. Kuihnya. Alright. Okay. Next. Ni binatang. Masuk macam mana? Macam mana? Binatang ni. Macam mana tu? Macam mana ya? Ada Kita tu. cuba. Okay. Ini barang dia. Okey, ini barang dia. Ada. Kedai. Kedai apa? Ini sedara tapi Ke- peribahasa dia kedai. Kedai mabuk. Kedai mabuk. Sambungkan je lah. Kedai dadah. Tahu tak kedai dadah tu apa? Kedai. Apa maksud dia? Sebab orang dia dadah. Tak tahu. Tak tahu. Okey, abang kasi apa dia? Dia macam kalau kat lapangan terbang yang dalam beg, itu kedai dadah lah. Dia tolong bawa dadah untuk di ni. Dia bukan penagih dadah. Belum makan lagi. Sediakan payung semujan. Ni. Okey, awak yang belakang teka. Tak. Ada barang. Oh. Objek dia tu. Okey. Baca. Rabbit. Baca. Tunjuk lagi. Kataan bawah tu. Haiwan apa? Haiwan apa tu? Musang. Dia dekat ni. Insang. Musang. Musang. Musang apa? Musang macam ni. Ada barang tak kat sini? Musang apa ini? Musang berbulu kucing eh? Musang apa? Tu benda apa tu? Bulu apa? Bulu apa tu? Bulu musang. Musang berbulu. Tu bulu apa tu? Raya. Ya, betul. Pandai. Kata seorang ni. Okey, boy. Oh, dapat. Seperti Lembu di kerbau di. Sabar ni. Haiwan ni. Badak. Tak, dia badaan. Oh, badak. yang dia. Badak suara apa? Ada satu kataan tu betul lah yang awak sebut tadi tu. Anak. Anak lagi. Memberi makan. Okey. Satu-satu. Haiwan tadi. Ada. Makan anak. Seperti badak makan. Apa maksud dia? Tahu tak? Dia macam haruan makan anak. Bapa yang menganiaya anak sendiri. Terusnya. Okey. Barang tak? Tengok lelaki. Salah balik. Halia. Maaf. Sekolah rendah. Terendah papa hitam. Tiga tu ni. Bagai. Kunyit. Dengan kapu. Pandai. Apa maksud dia? Abang? Kakak. Maksud dia Ah. cepat mesra. Seseorang yang cepat mesra. Bolehlah nanti guna dalam karangan. Okey ni. Ada barang gitu. Macam lagi satu. Kacang bukan kulit pun boleh. Satu lagi kacang. Hantu kacang. Kacang hantu. Okey ni. Suka makan kacang? Dah. Kacang tu. Orang yang suka kacang orang lain. Ya. Okey. Apa dah? Apa ini? Baik, haiwan first dulu. Okey, seperti Burung. Dia lambatkan diri. awak tahu tu? Sebutkan. Harapkan makan ke? Bukan. Burung duduk dalam apa? Sarang. Sarang. Seperti burung. Dalam sangkap. Okey ni. Tengok. Ada barang di dalam tu. Lawan. Bagai. Dah kan. Lawan mengungkap. Sabar. Lawan. Lawan tubuh. Ayat penuh. Hujan. Lagi.
Lengkapkan ayat tu. Bagai cendawan. Diturun ni hujan. Bagai cendawan tubuh. Selepas hujan. Ya. Ni. Apa tadi? Pisang. Ha? Sang. Pisang pakai gula. Pisang Dua tu. kali. Pisang kali. Okey ni. China. Bagai. Binatang. Lebah. Lebah. Binatang kena ni. Ni. Pisang ke? Bukan tu lepas tu madu. Bagai tu. Tahu ya? 打这个，应该是这个。应该。Okey, video ketiga. Kopi basi yang sesuai. Betul? Yakin? Yakin. Tamat? Yes. Betul? Pak, 会用我也是。还没有问题，拜。还没有问题。这就是我不知道讲讲，可是我知道。不要我开心。我这边要点头。Okey, betul. Okey. Lagi. 5 Lagi ke? Yang punya anjing. Nasi menjadi
你们啥子是2年好？这个是1号位置。好，那个